100 meter final lelaki yang berlangsung sebentar tadi, satu lagi rekod tercatat apabila atlet daripada Thailand, Puripol Bunsun, berjaya memenangi memenangi acara ini dengan pingat perak menjadi milik Lalu Muhammad Zohri dan juga pingat gangsa Danish Iftikhar daripada Malaysia. Dan menariknya Iqbal sebenarnya, sepanjang 33 kali sukansi dianjurkan, Puripol Bunsun daripada Thailand ini berjaya memecahkan rekod kejohanan bagi sukan ataupun 100 meter lelaki ini dengan beliau mencatat bawah 10 saat, iaitu 9.94 saat pada hit yang pertama, dan pada final juga bawah 10 saat iaitu 9.99 saat. Dan ini dia Raja Pecut Asia Tenggara, manusia terpantas di rantau ini, Puripol Bunsun daripada Thailand. Dan itu juga bisa jika kita lihat pelari pecut senior kita, Jonathan Nyepa.